Sekejap. Okey, Ana tak guna mic, dengar tak? Sekarang ni Ana tadi guna mic, ni sekarang tak guna mic. Boleh dengar tak? Baru Ana nampak ada apa ni? Ada pergerakan pada kat ikon, Allah masalah kat ikon mic tu. Tak tahu ada problem apa dekat mic ni, wallahu ta'ala alam. Biasalah ya. Okey, saya tak guna, kalau dengar saya tak guna mic lah malam ni. Okey, alhamdulillah. So tak payah guna mic lah. Okey. Okey, alhamdulillah. Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Fattahu ya Fattah ya Alim. Ya Alim, Allah maftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala masih diberi umur, masih dipanjangkan usia untuk terus kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga untuk kita menambah lagi ilmu kita, menghadamkan lagi ilmu berkaitan darah wanita, dan sama-samalah kita doa moga kita semua dapat berjumpa lagi dengan Ramadan pada tahun ini insya-Allah, dan dapat melakukan yang terbaik. Okey, waalaikumsalam pada semua yang memberi salam. Okey, tadi saya ada attach rajah yang saya ambil daripada sebab dia agak complicated bahagian yang berkenaan, bahagian jenis yang ke-6 muka surat 109 tu. Saya ambil daripada buku Ustaz Zulkifli Zakaria ni. Saya ada attach rajah tersebut dekat komen yang saya iklan ada kelas tu ya. Okey. Saya akan guna sebab mudah untuk kita faham kalau kita tengok rajah tersebut. Okey, malam ni kita akan mula masuk tentang jenis ke-5, ke-6 dan ke-7 mustahabah dalam bab nifas, tapi ketiga-tiganya melibatkan mutahayyirah. Menyebabkan mutahayyirah. Hujung minggu baru ni, hari Sabtu dan Ahad, masa bincang istihadah dalam bab nifas memang tak sempat masuk pun nombor 5, nombor 6 dan nombor 7 ni bab mutahayyirah. Cuma sempat sampai yang 4 jenis pertama sahaja. Okey. Tadi pun nampak Ustazah Rohaizan ada masuk tu, yang Ustazah Saniah pun baru ni ada dalam kelas tu. Okey, kita tengok ya muka 108 tu, muka surat 108. Kelima, mu'tadah tidak mumayyizah yang mutahayyirah. Okey. Bila sebut yang mutahayyirah tu maknanya dia memang mutahayyirah mutlaqah lah. Ya, sebab yang ke-6 dan yang ke-7 tu dia ingat salah satu antara kadar dan juga waktu. Dia ingat salah satu. Yang kelima ni bila disebut mu'tadah tidak mumayyizah yang mutahayyirah, maknanya mutahayyirah mutlaqah, maksudnya dia tak ingat langsung adat dia. Kita kena ingat ya. Sebagaimana dalam bab haid, bila seseorang itu mu'tadah, ya, mu'tadah, bila ada tanda apostrofi tu maksud dia ada kebiasaan. Dalam bab nifas ada kebiasaan nifas, dalam bab haid ada kebiasaan haid. Jadi sekarang kita bincang tentang istihadah
dalam bab nifas. Jadi kalimah-kalimah ataupun istilah mubtada'ah, mu'tadah merujuk kepada bab nifas pula. Ya, sekarang ni jadi kalau masa kita bincang bab haid dulu, istihadah dalam haid pun ada 7 jenis. Dalam nifas pun sama je jenis dia. Cuma bila sebut mu'tadah ke mubtada'ah, dia merujuk kepada dalam konteks nifas. Ya. Bila sebut mu'tadah dalam mu'tadah mumayyizah ke, mubtada'ah mu'ayyizah ke, ghairu mumayyizah ke, dia merujuk dalam konteks nifas. Sudah ada adat nifas ataupun baru pertama kali nifas. Dalam bab haid dia merujuk kepada baru pertama kali haid ke ataupun sudah ada adat haid. Okey, kalau mubbi tu sebagai formula yang tak ada latar belakang bahasa Arab, mubtada'ah bi tu ingat baru mubtada'ah. Kalau yang adat ada ain tu. Ada tanda apostrofi tu ada. Okey. Iaitu perempuan yang pernah mengalami nifas. Mu'tadah, dia pernah mengalami nifas, namun dia terlupa adat nifasnya. Sebab tu tidak yang mutahayyirah tu maksud dia, namun dia terlupa adat nifasnya yang sebelum ini. Dia tak ingat langsung lah waktu dan juga kadar dia. Kemudian dia bersalin dan melihat darah keluar melebihi 60 hari, maksimum tempoh maksimum nifas 60 hari 60 malam, dan darah ini hanya memiliki satu sifat atau satu sifat ni sebagaimana kita dah belajar, kita dah terangkan sebelum ini, iaitu yang bila kata satu sifat tu maknanya dia tidak ada darah kuat, darah lemah. Contohnya 60 hari tu tengok darah merah sahaja. Atau dua sifat, iaitu ada darah kuat, ada darah lemah, namun sifat kuatnya melebihi 60 hari. Sifat lemahnya namun darah kuat ataupun sifat kuatnya ataupun darah kuat tu melebihi 60 hari. Okey, hukumnya macam mana? Jadi macam mana nak buat dengan orang mutahayyirah ni? Okey, selama darah masih ada, wajib ke atas perempuan. Ingat, selama darah masih ada, wajib ke atas perempuan ini mengambil langkah ihtiyat, iaitu berhati-hati. Bila sebut ihtiyat maksudnya apa? Iaitu dia perlu mandi setiap kali nak solat. Mandi wajib, bukan mandi biasa, mandi wajib. Sebagaimana perempuan mutahayyirah dalam bab istihadah dalam haid yang pernah dibincang sebelum inilah, yang pernah ikut sebelum ni. Okey, kita tengok nota kaki 168 ya. 198 198 untuk maaf, mata kelabu dah tua ni. Okey, dalam kitab Hasyiah Asy-Syarbini atas Al-Ghurar Al-Bahiyah jilid 1 halaman 237, wa inna siyat adatan nifasi qadran wa waqtan ihtatat abadan sawa'un kanat mubtada'atan fi al-haidi aw mu'tadatan fihi walau alimatan biqadrihi li'anna al-jahla bi'adatin nifasi sayyara ibtida'a dawril haidi majhulan falazimat tahayyuru al-mutlaqu fataghtasilu likulli fardin illa annahu la yajibu qada'u salawatil 'adati kama huwa zahir. Okey, apa maksud dia? Jika seorang perempuan lupa adat nifas, iaitu dia lupa kadar dia berapa hari nifas dia sebelum ni, dia tak ingat adat. Orang bernifas ni dia sama juga orang haid. Orang haid antara 6-7 hari, ada juga orang ni 15 hari, ada juga orang 10 hari, tapi ghalibnya 6-7 hari. Okey. Dia lupa kadar dia berapa bulan dan juga lupa waktu dia, tak ingat. Mari terus lepas beranak ke dia selang suci dulu. Siapa yang ikut kelas saya sebelum ni, memang saya akan terang situasi-situasi dalam nifas tu. Kadang-kadang dia keluar terus lepas beranak ataupun lepas gugur, lepas keluar janin ataupun lepas keluar anak. Kadang-kadang dia suci dulu baru dia keluar lepas tu. Okey, lepas suci. Okey, maka hendaklah dia mengambil langkah ihtiyat selama-lamanya.
Selama-lamanya kena faham ya, selama-lama tu bukan sepanjang hidup dia. Maksud selama-lamanya ialah selagi mana darah itu berterusan ada. Maknanya dia, kalau dia istihadah, katalah darah yang dia keluar tu sampai 90 hari. Selama 90 hari itulah solat, mandi wajib. Nak solat, mandi wajib. Nak solat, mandi wajib. Sebab dia lupa segala-galanya. Jadi nak buat macam mana? Kan? Biasa orang yang ni bermasalah ni, bila dalam tempoh haid contohnya, itu juga dalam tempoh maksimum nifas, dia tak mari jumpa ustazah, dia apa ni, dia tak akan buat rujukan, dia tak akan rasa keliru, dia tak akan rasa nak tanya, sebab dia tahu dah selagi darah tu duduk dalam tempoh 15 hari 15 malam untuk bahid, ataupun duduk dalam tempoh 60 hari 60 malam bak nifas, dia tahu dah itu darah nifas kan. Okey. Itu pun kalau dia tak belajar, kalau selang dengan suci, dia pening juga. Nak kena tahu bila masa jadi darah haid, bila masa jadi darah nifas. Okey. Tapi bila darah dah mula melebihi 60 hari 60 malam, bermakna dia beristihadah. Ya, jadi bila contohnya kalau dia mari 90 hari, kalau darahnya keluar 1 hari, kalau darahnya keluar apa ni, ikutlah berapa hari. Selama-lama darah itu masih ada, selagi mana darah itu masih ada, maka dia ihtiyatlah. Dalam konteks bila kita bincang, berjumpa ulama sebut ihtiyat, wajib dia ihtiyat dalam bab istihadah. Bila menyentuh mutahayyirah ni, bermaksudnya dia kena mandi setiap kali nak solat. Ini dalam mutahayyirah mutlaqah ni. Okay? Sama ada dia mubtada'ah pada haid, sama ada dalam konteks haid dia baru pertama kali haid, ataupun mu'tadah pada haid. Mana dalam konteks haid pun dia mu'tadah. Mana tak kira lah yang dalam konteks haid dia mubtada'ah ke mu'tadah, gitulah hukumnya. Walaupun dia mengetahui kadar haidnya. Maknanya sekarang ni dia nak cerita kat sini, dia nak bagi tahu adat nifas dia tak ingat. Walaupun dia ingat kadar haid dia, tapi dia lupa adat nifas dia, maka dia masuk dalam kategori mutahayyirah. Kalau dia lupa segala, dah ingat berapa hari nifas pula, adat biasanya kebiasaan nifas dia tak ingat. Dia tak ingat keluar terus selepas bersalin ke, ataupun diselangi dengan suci dulu baru keluar, dia tak ingat. Maka dia mutahayyirah mutlaqah. Dia panggil tak ingat satu benda, satu hal tak ingat langsung. Maka di sinilah dia terikat dengan dia dalam tempoh darah, sepanjang darah tu, selagi mana ada, selagi mana tak sembuh istihadah itu, maka dia wajib mandi setiap kali nak solat. Kena faham ya, sebagaimana yang kita kena faham kenapa orang yang mutahayyirah ini dia pakai 2 topi. Makna serentak dalam tempoh tersebut. Sebab kalau ikutnya mu'tadah, kalau dia tak mumayyizah, kita bincang yang minggu lepas, kalau dia ingat adat dia dan semua, kita kembali kepada adat dia. Sekarang ni dia lupa nak kembali pada siapa, nak rujuk macam mana pada adat kalau dia tak ingat. Nak selesaikan kes dia berdasarkan adat macam mana, dia tak ingat kan. Jadi bila dia tak ingat, tak boleh nak rujuk apa, mana-mana pun tak boleh nak rujuk, maka dia jadi mutahayyirah. Dia jadi kes mutahayyirah. Bila jadi kes mutahayyirah, ini yang timbul isu dia kena mandi setiap kali nak solat. Kenapa pula dia solat, ustazah? Sebab dia ada kemungkinan dia suci, ada kemungkinan dia haid. Sorry. Ada kemungkinan dia suci, ada kemungkinan dia nifas. Jadi kerana itulah maka berjalanlah hukum dia di situ. Itu juga ada kemungkinan dia suci, ada kemungkinan dia haid. Sebab orang ghair mutahayyirah ni, orang ghair mumayyizah ni, dia sebagaimana kita ketahui, cara jalan penyelesaian dia yang saya terang panjang lebar minggu lepas, dalam kelas minggu lepas, bagaimana cara penyelesaian dia, mana kita settlekan dulu berapa hari haid dia. Nifas dia. Lepas tu, ditentukan suci. Suci tu berdasarkan
kepada kategori dia dalam bab haid. Kalau dia beradat, ikut adat suci dia. Lepas ditentukan katalah suci dia 25 hari, kemudian ditentukan pula haid dia. Kalau haid dia adat dia 7 hari lah. Jadi nifas, suci dari haid. Kemudian suci dari haid yang sebagaimana yang telah saya terangkan untuk jenis yang keempat. Okey, banyak syarah lah pula. Okey, kita sambung baca terjemahan tu. Kerana sesungguhnya dia tidak tahu adat nifasnya. Ya, walaupun dia ingat ya, sama ada dia mubtada'ah pada haid atau mu'tadah pada haid, walaupun dia mengetahui kadar haidnya, kerana sesungguhnya dia tidak tahu adat nifasnya menjadikan permulaan kitaran haidnya adalah suatu yang tidak diketahui. Betul lah yang kita, kalau siapa yang ikut daurah dua hari lepas Sabtu Ahad baru ni, ataupun yang ikut kelas minggu lepas, apabila mu'tadah gair mumayyizahnya, mu'tadah tidak mumayyizah, yang nombor 4 dalam buku ni ya, yang jenis keempat tu, bila kita selesaikan kan kita selesaikan nifas dia dulu. Okey, kalau dia mubtada'ah kita ambil minimum nifas. Kalau anak ikutlah adat dia, kalau 40 hari lah. Ikutlah adat nifas dia kalau 40 hari lah. Kalau dia mu'tadah dalam bab nifas. Lepas pada kita settle kan, mana darah sekian-sekian, mana sekarang ni darah dia keluar 70 hari, 80 hari ataupun mana lebih daripada 60 hari 60 malam. Jadi mula-mula darah yang 70 hari ke 80 hari tu, yang lebih daripada tempoh 60 hari tu, kita kena tentukan darah nifas dia berapa hari dulu. Lepas tentukan darah nifas tu, kita kena settlekan baki hari berikutnya berdasarkan pada suci daripada haid dan suci dari lepas suci daripada haid kita tentukan haid dia berdasarkan kategori dia dalam konteks haid, mu'tada'ah ke mu'tadah. Kena tengok aspek tersebut. Jadi bila dia tak tahu nifas dia bila, macam mana nak tentu mula haid dia? Kan? Tak tahu adat nifas dia. Kalau dia ingat adat nifas dia 40 hari, jadi kita bagi daripada 70 ataupun 80 hari yang keluar darah tu, kalau dia adat nifas dia 40 hari, kita 40 hari pertama nifas. Lepas tu hak baki lagi, katalah 70 hari, kita bagi contoh 70 hari lah darah keluar. 30 hari lagi nak selesai macam mana? Adakah istihadah? Tak boleh. Ya, cara penyelesaian dia ialah untuk yang ghair mumayyizah ini, mu'tadah ghair mumayyizah, selepas kita tetapkan darah nifas dia, yang bagi contoh tu dia beradat, dia beradat, maka kita tengok pula dalam konteks haid dia apa. Katakanlah dia beradat juga dalam konteks haid. Jadi adat dia, haid dia biasa 7 hari, suci dia 15 hari contohnya, ya. Jadi selepas 40 hari tu kita tentukan itu darah nifas dia. Daripada 70 hari, 40 hari adalah darah nifas dia. Kemudian suci dia, tentukan suci. Maknanya tadi kita adat suci dia, adat suci haid dia 15 hari. Jadi 15 hari berikutnya adalah suci. Jadi mana yang dikira suci itu darah yang duduk dalam tempoh yang dikira suci itu berdasarkan adat suci dia dikira darah istihadah, ya. Jadi kalau dia tak tahu bila berakhirnya nifas dia sebab dia tak ingat, tak tahu tempoh nifas dia sebab dia tak ingat, macam mana kita nak kata haid dia mula bila? Nak start kat mana? Tu yang disebut kat sini. Kerana walaupun dia tahu kadar haidnya, kerana sesungguhnya dia tidak tahu adat nifas menjadikan permulaan kitaran haidnya adalah sesuatu yang tidak diketahui. Maksudnya dia nak beritahu kat kita kat sini, bila kita dah kalau tak tahu tempoh nifas dia tak ingat adat nifas dia, macam mana kita nak tentukan kitaran haid dia? Kitaran haid dalam perbincangan fiqh adalah yang melibatkan hari-hari haid dan hari suci. Jadi selepas kita bagi waktu haid dia, waktu nifas dia tu, kita kena darah berikutnya adalah berdasarkan pada kitaran haid dia. Kitaran haid dia. Tengok kategori dia lah, mubtada'ah ataupun mu'tadah. Okey. Justru terjadilah celaru secara tidak terbatas.
kecelaruan yang tidak terbatas. Maka hendaklah sambungan nota kaki muka surat 109 ya. Maka hendaklah dia mandi untuk setiap solat fardu. Itu maksud ihtiyat. Tetapi tidak wajib ke atasnya mengqada semua solat-solat sekadar tempoh adatnya seperti yang zahirnya. Jadi maksud di sini kita kata tidak wajib ke atasnya mengqada semua solat-solat sekadar tempoh adatnya seperti apa yang zahir. Adat mana pula? Adat haid dia lah. Kan? Haid dia biasa 10 hari. Jadi dalam satu tempoh tu maknanya berapa hari yang dia mari darah tu apa? Kan kita bergilir kata-kata 10 hari itulah dia tak qada. Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Kita tengok itu berkenaan dengan isu ataupun jenis kelima. Jenis kelima ni adalah mutahajirah mutlaqah. Termasuk pada yang keenam. Yang keenam ni agak complicated. Tadi saya ada upkan rajah daripada buku Al-Ibanah wal-Ifadah yang berkaitan dengan perbincangan untuk jenis yang keenam. Mu'tadah, tidak mumayyizah, ingat kadar sahaja dan terlupa waktu. Yang keenam ni dia mu'tadah juga dan dia tidak mumayyizah, cuma dia ingat kadar saja. Mana dia ingat adat nifas dia. Tapi tak ingat pula lah mula bila ya. Okey, iaitu perempuan yang pernah mengalami nifas sebelumnya, mu'tadah. Serta masih ingat kadarnya sahaja. Namun dia terlupa waktu nifasnya. Kemudian dia bersalin dan melihat darah keluar melebihi 60 hari. Dan darah ini hanya memiliki satu sifat atau dua sifat, namun sifat kuatnya melebihi 60 hari. Sebab ghair mumayyizah tu, itulah maksud dia. Ghair mumayyizah tu maksud dia, bila dia tengok darah tu hanya satu sifat saja. Kalau 70 hari tu darah sama saja. Sama warna, mudah nak ingatnya ya. Walaupun setepatnya sebut sifat. Okay. Tapi kalau dua sifat tu maknanya ada darah kuat, darah lemah, tapi tak cukup syarat tamyiz, iaitu darah kuat tak boleh lebih daripada 60 hari. Okey, contohnya nifas Sofiyah 10 hari. Okey, dia cakap dia bila dia mari, katalah darah dia mari selama lebih daripada 60 hari. Okay. Nifas Sofiyah 10 hari. Tetapi dia terlupa darah nifasnya itu keluar. Masuk nifas dia 10 hari. Mana adat dia lah ya. Adat nifas dia sebelum ini. Tetapi dia terlupa darah nifasnya itu keluar terus setelah bersalin atau keluar sebelum 15 hari dari tempoh bersalin. Okey, apa maksud di sini? Kalau kita belajar bab nifas sebelum ini, awal-awal tentang syarat nifas dan sebagainya, ya, kita kena tahu bahawa darah yang keluar setelah bersalin itu dinamakan nifas. Okey. Dengan syarat-syarat dia yang khusus. Okey. Antara syarat dia ialah kalau dia lepas dia bersalin itu ataupun selepas dia gugur itu ada suci yang kurang daripada 15 hari 15 malam. Contohnya dia suci 14 hari. Hari ke-15 daripada tarikh beranak tu baru dia keluar darah. Maka masih boleh dinamakan darah nifas. Itu maksud dia. Darah nifas itu keluar terus setelah bersalin atau keluar sebelum 15 hari dari tempoh bersalin. Itu maksud dia. Okey. Ada orang lepas bersalin keluar terus. Okey. Atau keluar sebelum 15 hari tu, contoh yang saya bagi tadi. Makna dia bersalin ataupun dia gugur, lepas gugur tu suci 14 hari. Itu maksimum 14 hari. Mana yang penting belum masuk hari ke-15. 14 hari, 14 malam, 23 jam, 59 minit. Tu masih lagi belum sampai 15 hari, 15 malam. Tapi once cukup 15 hari, 15 malam, mana dia suci 15 hari, 15 malam daripada tarikh mula dia bersalin. Hari ke-16 tu baru keluar
darah ataupun maknanya dah cukup yang penting lebih, maknanya 15 hari 15 malam 23 minit dah lebih dah, mana dah cukup lah 15 hari 15 malam suci kan. Jadi okey, dia dah belum dah masuk ke hari ke-16, maka ketika itu bila darah keluar pada hari ke-16, darah tersebut tak boleh dinamakan darah nifas sebab diselangi suci 15 hari dah. Maka dinamakan darah haid. Itu maksud dia maksud ayat atau keluar sebelum 15 hari. Jadi cerita kat sini nak bagi tahu, dia cakap adat haid dia 10 hari, tapi dia dah ingat sama ada darah tu keluar 10 hari tu keluar terus selepas bersalin ataupun keluar sebelum berlalunya 15 hari suci. Okey? Sebab apa disebut keluar sebelum 15 hari suci? Tu yang saya bagi penerangan tadi. Sebab kalau dia dah suci 15 hari, baru keluar darah yang keluar lepas suci 15 hari ke atas itu tak boleh dinamakan darah nifas, dihukumkan darah haid. Dia mesti kurang daripada 15 hari. Okey? Kalau dia suci 10 hari lepas tu keluar darah lepas tu, boleh namakan nifas. Okey. Kemudian setelah bersalin, darah datang berterusan melebihi 60 hari dengan satu sifat. Satu sifat mana darah tu sama warna lah, satu sifat ni contoh. Contohnya darah merah semata-mata, tak ada darah lain. Okey. Hukumnya 10 hari setelah bersalin adalah nifas yang diragui, manakala hari ke-11 hingga 24 adalah suci yang diragui dan hari yang ke-25 adalah suci yang diyakini. Penimpala. Okey. Jadi kalau tengok kepada lakaran yang saya dah kongsi, mungkin ada yang perasan, ada yang tidak. Dia lakaran yang saya bagi ni, kalau tunjuk pun tak nampak, tapi at least nampak lakaran yang saya bagi kan. Nak baca kecil sangat pun dalam ni. Okey, dia macam ni. Bila bab mutahayyirah ni memang kita kena buat lakaran yang macam ni. Okey, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari. Okey. Sekarang ni fakta yang dia bagi. Nifasku selama 10 hari. Okey. Contoh yang dalam buku Al-Ibanah wal-Ifadah ini sama seperti yang dalam buku Ustaz Abu Samah nyatakan. Okey. Kalau dia bagi dia mari ngadu kat kita, darah saya keluar 70 hari, darah saya keluar 90 hari. Kalau kat sini ditunjukkan 90 hari lah, keluar 90 hari. Okey. Dia bagi maklumat nifas saya selama 10 hari je sebelum ni. Dan saya tak tahu pun adakah ia mengiringi bersalin, makna keluar terus lepas bersalin, ataupun bermula sebelum berlalunya 15 hari. Dia dah ingat bila mula waktu, dia ingat kadar sahaja. Jadi hukum dia, mana 10 hari selepas bersalin adalah nifas yang diragui. Sekarang ni nak ceritanya, dia mengalami darah selama, contohnya kita katalah 90 hari, lebih daripada 60 hari. Jadi bila kita tanya dah ada nifas sebelum ni berapa hari? Dia kata 10 hari. Dah bila mula awal mula-mula sejurus selepas bersalin tu terus ada darah ke macam mana? Tu dah ingat lah. Dah ingat sama ada terus keluar darah ke ataupun keluar sebelum berlalunya 15 hari, 15 malam suci. Dia tak ingat. Jadi bila kita buat lakaran tu yang dia kata 10 hari setelah bersalin, maknanya darah yang daripada dia bersalin tu, yang sekarang ni lah yang dialami bersalin, yang dialami istihadah 90 hari ni lah. Contoh saya bagi ni 90 hari mudah nak cerita. Jadi darah sekarang nak hukum apa ni 90 hari? Biasanya dia akan jumpa kita bukanlah habis 90 hari, maknanya kalau selepas habis 60 hari 60 malam tengok darah lebih, mari dah jumpa ustazah biasanya. Okey. Dia kita nak sandar pada adat dia semata tak boleh sebab dia tak ingat kedua-duanya. Jadi di sini bila kita buat lakaran hari pertama, hari kedua, ketiga sampailah kalau dalam rajah ini dilakarkan sehingga hari ke-90. Okey. Untuk 10 hari yang pertama, ingat tak 10 hari yang pertama tu
disebut bahawa ia adalah kemungkinan nifas, mungkin suci, mungkin nifas, mungkin suci. Jadi kenapa lakaran itu sampai hari ke-24? Kalau kita tengok lakaran di sini ya, saya tak pastilah sama ada boleh nampak atau tidak. Tapi memang kalau saya tunjuk pun terbalik kan. Jadi kalau lakaran ini kita akan tengok hari pertama sampai hari ke-24. Kita akan buat garisan, maknanya kita akan tanda ya, kita akan tanda. Kita akan andai kata, sebab dia sebut adat nifas dia 10 hari. Jadi kita pun dan disebut tak ingat mula dari sebaik sahaja bersalin ataupun sebelum berlalu 15 hari suci. Jadi kita buat andaian. Bila buat lakaran ni kita kena buat andaian. Andai kata nifas tu keluar sejurus selepas bersalin, maka kita kata hari pertama dia ada hari pertama, hari kedua, hari ketiga kita tandalah sampai hari ke-10. Tapi hari 11, 12 sampai seterusnya adalah sampai hari ke-24 dia suci. Maknanya mungkin suci lah. Semua tu mungkin. Kena faham bila buat lakaran ni semua mungkin. Sebab dia dah ingat tadi kan. Okay. Kenapa pula 11, 12 sampai 24 tu hari ke-24 mungkin suci? Sebab carta ini buku lain. Monira, buku yang carta tu ambil daripada buku lain. Dalam buku Ustaz Usama ni dia tidak ada dia tidak ada lakaran, dia hanya ada tulisan. Ada tulisan. Buku Ustaz Usama ni sebenarnya untuk advance level untuk advance level. Tapi tak apa. Jadi nanti selepas ni boleh rujuk yang saya letak dekat okey. Muka surat apa? Okey, 127. 127 ini versi, ini cetakan berapa dengan saya ni Yang penting tengok bab nifas, istihadah dalam nifas, jenis yang ke-7. Buku Ustaz Zulkifli ni jenis yang ke-7. Mutahayyirah, zakirah lil adadi, nasiyah lil waqti. Buku saya muka surat 127 ya. Okey. Jadi bila kita tengok dia kata adat dia 10 hari. Jadi kalau kita andaikan sebaik sahaja dia bersalin keluar darah terus, maka kita akan tanda hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, 6, 7, 8, 9, 10. Stop. Hari 11, 12 sampai hari 24 dikira mungkin suci. Ya, kenapa 24 sahaja? Sebab dia sebut tadi kan, kalau darah dia keluar kembali, mana kalau kita sebab kita akan tanda macam mana? Kalau last kali kita andaikan darah dia keluar pada hari ke-15 daripada tarikh bersalin, maknanya dia suci 14 hari, dia keluar darah ke-15. Itu adalah hari terakhir untuk kita anggap dia sebagai darah nifas. Kalau dia, maknanya kalau lepas 15 hari suci, hari ke-16 baru keluar, itu dah bukan nifas, itu haid. Sebab itulah dia sampai 24 tu kalau buat lakaran tu kan. Maknanya kita tengok andai kalau bermula 1 hari bulan, dia berakhir 10 hari bulan. Bermula 2 hari bulan, dia akan berakhir pada 11 hari bulan. Sebab 10 hari saja kalau bermula 3 hari bulan, dia akan berakhir 12. Kalau bermula 4 hari bulan, dia berakhir pada 13. Kalau bermula pada 5 hari bulan, pada hari kelima dia akan berakhir kepada hari Allahumma salli ala Muhammad, hari ke-14. Kalau dia bermula pada hari ke-6, dia akan berakhir pada hari 15. Buat 10 hari saja, ingat ya, 10 hari. Begitulah seterusnya kita akan buat assumption sampailah yang terakhir kalau dia bermula pada hari ke-15. Ingat tak tadi? Sebab dia tak ingat sejurus ke atau sebelum berlalunya 15 hari 15 malam. Jadi assumption yang terakhir, andaian terakhir, andai kata darahnya keluar pada hari ke-15. Sebab kalau keluar pada hari ke-15 itu adalah hari tempoh terakhir ataupun hari terakhir yang boleh dianggap sebagai nifas. Maksud hari terakhir itu bukan
maknanya sebab kalau dia dah suci 15 hari tak boleh anggap dah darah selepas itu sebagai darah nifas. Jadi kalau dikatakan nifas dia mula keluar pada hari yang ke-15 daripada tarikh bersalin, maknanya dia suci 14 hari sahaja, maka darah ke-15 tu masih boleh dianggap nifas. Dan dia kata nifas dia hanya 10 hari, maka hari ke-15, ke-16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 itu adalah hari ke-10 dia. Sebab itulah keseluruhan tu maknanya dia akan berakhir pada 24 hari bulan sahaja. Untuk kita tandakan hari-hari kemungkinan nifas dan mengikut andaian bermula hari pertama ataupun bermula hari kedua dan yang terakhirlah jika bermula pada hari ke-15. Jadi kita nampak daripada 1 hingga 10 itu mungkin nifas. Mungkin suci. Tapi tak mungkin darah berhenti. Tak mungkin darah berhenti. Kenapa tak mungkin darah berhenti? Sebab kan suci dia kata 10 hari. Kan 10 hari dia nifas. Tapi bermula daripada 11 hingga 24 hari ke-24 kemungkinan suci dan kemungkinan nifas, dan ada kemungkinan dia suci atau dengan maksud tuhur, maknanya suci teruslah jadi yang wajib dia mandi setiap waktulah daripada 11 hingga 24. Tapi nak bagi tahunya dalam selagi tak lebih 60 hari 60 malam tu dia tak mari jumpa kita. Benda ni benda dah kita nak selesai suatu isu yang dah berlalu ni. Jadi kalau ikut hukumnya, maknanya bila kita buat penyelesaian, ini adalah hari kemungkinan. Tapi pada hari kejadian dia tak solat pun. 1 hari bulan tak solat sampailah hari ke-60 dia tak solat pun, kan? Dia tak solat pun. Jadi cuma kita kena ingat bila kita tanda ada kemungkinan suci, ada kemungkinan nifas. Nampak tak daripada tarikh 1 hingga 24 mungkin nifas, mungkin suci. Mana dalam tempoh tersebut mungkin nifas, mungkin suci. Bila kita buat lakaran. Jadi bila mungkin nifas, mungkin suci, kita tahu bahawa orang yang mutahayyirah ni, kalau ada kemungkinan ni, maknanya dia pakai 2 topi. Bila tak confirm nifas, tak confirm suci, dia pakai 2 topi. Topi orang bernifas dan topi orang suci. Bila berjalan serentak, maknanya bila dia mari jumpa kita, contohlah pada hari yang ke-61, kita pun buat lakaran, kita pun cakap dekat dia, maknanya yang pada hari kejadian awak tak solat kan? Pada hari kejadian, hari pertama, hari kedua, sebab masa tu kita akan kata itu darah nifas. Mana kita tahu darah tak royak ke kita tak mari, kita tak akan tahu darah akan keluar lebih daripada 60 hari. Jadi pada hari kejadian kita tak solat tu. 1 sampai 24, sampai hari ke-60 kita tak akan solat. Kalau nifas kita sampai 60 lah. Tapi kalau nifas kita sampai kalau darah kita tu, maknanya sebab sekarang ni masalah dia mengalami istihadah. Dia tak akan solat sampai hari ke-60. 61 baru dia tahu, darah aku dah lebih 60 hari. Mula masa tu dia pening. Ini dia rujuk ustazah. Ustazah pun kata, bila tanya Adak ingat tempoh tapi tak ingat mula bila. Kita pun buatlah lakaran macam ni. Bila buat lakaran macam ni, kita tahu bahawa dalam tempoh 1 hingga 24 ni ada kemungkinan kemungkinan nifas, kemungkinan suci. Jadi maknanya ada isu qada solat. Sebab dari sudut hukum dia wajib solat ni. Dari sudut hukum 1 hingga 24 ni, bila kita review balik masa hari kejadian tu memang dia tak solat, tapi bila kita review, ini adalah tempoh yang ada kemungkinan haid dan kemungkinan suci. Maknanya dia kena qada lah solat dia. Sebab dia berjalan 2 hukum. Kalau pada hari kejadian, kalau maknanya kalau bab istihadah mudah saya nak tunjuk bagaimana pada hari ke-16, hari ke-17 dan 11 tu, maknanya dia kena kita boleh tunjuk bahawa dia kena mandi
setiap kali nak solat dan sebagainya. Tapi sebab nifas dia dipanjang kan, dia panjang 60 hari 60 malam. Okey, jadi begitulah penyelesaian dia. Di dalam tempoh ni kita cakap awak kena qada solat. Dan untuk 24 hari ni awak kena qada solat. Kalau dia darah dia, kalau masa dia mari ngadu kat kita tu darah masih ada, contoh dia mari hari ke-62 ke 63, maknanya kalau dia qada masa tu memang dia kena dia kena mandi dululah. Dia kena mandi dulu setiap kali solat. Sebab setiap kali dia nak solat tu dia kena mandi bagi orang yang mutahajirah. Lain kalau dia dah sembuh daripada istihadah, yang dia nak qada tu masa dia dah suci. Maknanya kalau dia mari jumpa kita contohnya lah, kalau dalam kitab ustaz ni dia buat 90 hari, katalah kalau darah dia keluar 90 hari, hari ke-91 dah darah kering baru dia mari jumpa kita contohnya. Masa tu baru kita terang kat sini awak kena qada semua-semua. Tak timbul lah isu dia kena masa dia qada tu dia nak kena mandi setiap waktu, sebab dia qada tu dalam keadaan dia suci. Tapi katakanlah dia mari jumpa kita pada hari yang ke-61. Pada hari yang ke-61. Bila kita buat lakaran macam ni, kita kata sebenar-benarnya ikut hukum, walaupun pada hari-hari lepas tu awak dok solat berdasarkan hukum zahir ketika itu darah nifas, tapi sekarang ni awak beristihadah, bila kita buat penyelesaian awak kena qada hari-hari yang hari pertama sampai 24. Sebab kalau ikut hukum, awak masa ni adalah orang yang mutahajirah, pakai dua topi. Hukum orang yang bernifas dan juga orang suci. Bak suci dari sudut, kalau tengok dari sudut topi dalam sebagai topi orang suci, sebab dia topi dua serentak tu, berjalan serentak hukum ni. Hukum orang nifas dan juga hukum orang suci. Dari sudut suci dia kena solat, kalau bulan puasa dia kena puasa, kalau dia sedang tunaikan umrah dia boleh buat tawaf, boleh selesaikan umrah dia. Dia apa lagi, kalau dijatuhkan tolak pun makna tolak dia kena dalam keadaan suci, dia juga boleh intikaf. Tu 5 perkara. Tapi dalam konteks bab jimat tak boleh, sebab dia dalam bab jimat, dalam bab baca Quran di luar solat, dalam bab duduk masjid, semua tu tertakluk kepada larangan orang yang ada darah kotor, nifas dan haid. Okey. Memang complicated nak terang tu, saya kata dalam bab ni yang ajar face to face hari Sabtu Ahad baru ni pun pening lah ke peserta tu nak ke boleh faham tu kan. Dia kena buat latihan banyak baru boleh faham. Okey. Jadi kalau ikut rajah dalam buku ni, makna daripada 1 hingga 4 tu ada kemungkinan yang 10 hari pertama mungkin nifas, mungkin suci. 11 hingga 24 tu mungkin suci, maknanya ada mungkin suci, ada mungkin nifas. Maksud mungkin suci mana berhenti darah. Bila berhenti darah, itu yang dia kena mandi setiap kali solat tu. Kan? Itu maksud dia. Okey. Dan pada hari yang ke-25 tu yakin suci. Kenapa 25 yakin suci? Okey, kat sini dia tulis nifas tidak boleh mula datang selepas hari ke-15 kerana menyalahi syarat nifas, iaitu tidak boleh menghukum sebagai nifas selepas berlalu 15 hari suci sebagaimana saya terangkan. Okey. Catatan nombor 2. Kenapa hari ke-25 yakin suci? Tadi saya sebut 1 hingga 24 tu ada kemungkinan kan? Kemungkinan nifas, kemungkinan suci. Hari ke-5 25 yakin suci. Sebab apa? Kerana tempoh berkemungkinan dia suci dari hari ke-11 hingga hari ke-24 belum cukup 15 hari suci. Kita sebut tadi kalau tengok lakaran tu 11 hingga 24 baru 14 hari. Baru 14 hari. Jadi untuk menjadikan darah selepas itu dikira sebagai haid. Sebab kenapa nak kira sebagai haid pula Ustazah? Kenapa tak kira je nifas?
Dah dia cakap nifas dia 10 hari je. Kan? Dia cakap nifas dia 10 hari je. Kita berdasarkan pada yang dia bagi tahulah. Jadi tak bolehlah kita nak panjang sampai ke lebih daripada tu. Jadi untuk menjadikan darah selepas itu sebagai darah haid, mesti cukupkan 15 hari 15 malam suci. Tapi kenapa 25 tu je suci? Kan sebelum-sebelum tu kan ada kemungkinan. Itu saya kata ada kemungkinan suci, ada kemungkinan nifas. Jadi dia gabungkan ke semua tu. Jadi kita kira berdasarkan kemungkinan suci, dan juga kemungkinan nifas tu, ada kemungkinan mungkin suci dalam buku Ustaz Zulkifli, maksudnya mungkin berhenti darah. Jadi kalau kita ambil assumption dah 1 hari bulan tu bermula, maka dia bermula suci pada bermula tuhurnya pada berhenti darahnya pada 11 ya. Jadi 11 hingga 24 baru 14 hari. Kerana itulah kena menjadikan suci pada 25 hari bulan itu untuk kita hukumkan hari ke-26 ke-90 tu darah apa. Itu yang Ustaz tulis kat sini tu. Balik semula ya. Sekejap saya nak balik semula pada 109 buku Ustaz Abu Samad. Hukumnya 10 hari setelah bersalin adalah nifas yang diragui. Kenapa ragu? Sebab ada mungkin nifas, ada mungkin suci. Kenapa ragu? Sebab dia dah ingat. Jadi ragu tu sebab dia tak ingat mula nifas dia bila. Tu yang jadi ragu. Jadi tu yang kita kena buat assumption tu. Mungkin bermula hari pertama, mungkin bermula hari kedua, mungkin bermula sampailah paling akhir, paling maksimum mungkin bermula pada hari ke-15. Jadi daripada 15 tu kita 10 hari ia akan berakhir pada 24 hari bulan. Okey. Pada 20 hari yang ke-24. Minta maaf. Manakala hari yang ke-11 hingga 24 adalah suci yang diragui. Okey. Dan hari yang ke-25 adalah suci yang diyakini. Okey. Selepas itu, selepas tu nak buat macam mana? Haid yang diragui sekadar sehari semalam jika dia pertama kali datang haid, atau perempuan yang mu'tadah dalam haid tapi dia lupa keadaannya. 2. Haid yang diragui sekadar tempoh adatnya jika dia adalah perempuan yang mu'tadah dalam haid sedangkan dia masih ingat kadarnya. Okey. Kenapa Ustaz sebut macam ni? Sebagaimana yang saya dah terang daripada masa kita terang yang penyelesaian untuk jenis yang keempat. Bila mu'tadah ghair mumayyizah dalam bab nifas, penyelesaian darah istihadah, penyelesaian kepada masalah darah dia yang melebihi 60 hari itu, dia mesti cara selesai dia mula-mula tentukan nifas dia. Kemudian suci daripada haid, kemudian haid dan sebagainya. Maknanya di sini dalam masalah mutaharrirah yang dia ingat kadar nifas dia ni, adat nifas dia ni, selepas kita settlekan isu nifas dia ni dalam bentuk kemungkinan, sebab ingat darah selepas itu, darah yang hari ke-26 hingga ke-90 tu, kalau darah dia keluar sampai 90 hari contohnya, kita nak buat macam mana? Nak hukum apa darah tu? Darah istihadah ke? Darah haid ke? Darah nifas ke? Darah nifas memang tak boleh sebab dia cakap dah 10 hari yang adat dia. Okey, settle. Betul. 10 hari. Jadi kita 10 hari tu assumption kita bermula pada hari pertama dan assumption yang terakhir adalah bermula pada hari ke-15. Tu dah settle. So sekarang ni hari seterus-terusnya. Darah ada sampai hari ke-90. Nak buat macam mana? Yang ni berdasarkan kepada haid dia. Tapi haid itu haid yang diragui. Sebab apa diragui pula Ustazah? Sebab dia dah ingat. Kan? Tu masalah dia tu. Okay, kalau dia mau bertada'ah dalam bab haid, maka kita akan putuskan sehari sahaja haid dia. Iaitu pada hari yang ke-26. Kalau dia mu'tadah, refer adat haid dia. Refer adat haid dia.
Iaitu Allahumma salli ala Muhammad. Kalau 7 hari, 7 harilah. Okey? Kalau 7 hari, 7 harilah. Okey. Kemudian selepas suci yang diragui. Kemudian selepas itu suci yang diragui. Maka hendaklah dia mandi untuk setiap solat fardu. Hal ini demikian kerana permulaan kita rahimnya adalah tidak diketahui. Okey. Jadi kalau dalam buku Ustaz Zulkifli ni selepas 2 tempoh tersebut. 2 tempoh tersebut tu merujuklah kepada kategori dia dalam konteks haid. Kita ambil lah mula contohnya. Dia ni mubtada'ah lah dalam bab haid. Jadi hari ke-26 adalah hari haid dia sebab kita ambil minimum. Hari 27 sampai 90 nak kira macam mana? Dia dihukumkan sebagai mungkin suci selama-lamanya. Selama-lamanya maknanya sampai hari kalau darah tu berakhir sampai hari ke-90 lah. Kalau darah dia berakhir hari 65 lah. Kalau darah dia berakhir sampai 70 lah. Sampai hari ke-70 lah. Tu maksud dia. Dia dihukumkan sebagai mungkin suci selama-lamanya tu bukan sampai mati. Sampai berakhirnya darah tersebut lah. Kerana permulaan kita rahid sebenarnya tidak diketahui. Oleh itu dia wajib mandi setiap kali hendak solat fardu. Jadi dia nak kena mandi setiap kali solat fardu tu maknanya 11, 12, 13, 14, 15 sampai 24 pun dia nak solat. Dia nak sebab dia kena mandi setiap kali solat fardu. Cumanya sebab benda ni dah berlalu, benda ni dah berlalu. Dia mari pada kita kata bukan dia mari pada hari ke-24 ataupun mari pada hari ke-25, bukan mari hari ke-26. Dia mari biasanya jumpa apabila darah tu lebih daripada hari ke-60. Jadi sekarang ni kita buat penyelesaian untuk cari darah ni darah apa sebenarnya dan kat mana dia kena qada. Jadi apabila contohnya sebab di sini diberi andaian darah tu sampai hari ke-90. Katalah dia mari jumpa kita pada hari yang ke 61. Jadi 62 ke, yang penting lebih daripada hari tersebut. Jadi kita cakap kat dia, okey, hari awak ni mubtada'ah ataupun kalau mu'tadah, okey. Kalau mu'tadah 7 hari lah. Contoh adat haid dia 7 hari. Dia hari 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2 contohnya kan. Maknanya 7 hari lah. 7 hari itu hari ke-26 hingga hari ke-32. Hari ke-32 itu adalah tempoh haid yang diragui. Selepas hari 33, hari ke-9, katalah darah tu berturun sampai ke-10, dia mari jumpa kita ni sampailah kata dari sini sebenarnya awak setiap kali nak solat, makna sekarang ni dia mari jumpa kita hari ke-60 dah kan. 60 ni dalam makna suci yang diragui dah lah. Sebab kalau dia 7 hari saja haid, bermula hari 33 dah dia dikira suci yang diragui. Jadi kalau dia wajib solat, bila dia solat setiap kali nak solat kena wajib mandi. Dia mari jumpa kita hari ke-60. Darah dia keluar ni sampai 90. Ini andai makna nak ceritanya lah. Jadi hari ke-60 bila dia mari jumpa kita tu, awak kena awak nak solat ni, awak wajib mandi ni. Sebab darah ni dikira sebagai darah awak dalam keadaan suci yang diragui. Darah tu nama apa? Nama darah tu darah istihadah lah. Sebab dia tengah berdarah sekarang ni. Hari ke-60 tu, hari 61 dia ada darah. Cuma kita nak cerita kat dia dari sudut hukum awak sekarang ni dalam keadaan suci yang diragui. Berdasarkan penyelesaian yang tadi. Jadi awak setiap kali nak mandi, setiap kali nak solat awak kena mandi. Bila kata suci yang diragui, bila diragui maknanya mungkin awak suci masa ni, mungkin awak ada haid. Sebab tu yang kena mandi setiap kali solat tau. Mungkin awak dah suci masa ni, mungkin. Semuanya berdasarkan mungkin. Mungkin tu mana ada 2 situasi. Mungkin awak suci, mungkin awak berhaid ketika ni. Pada hari yang 29 hingga 90 tu. Okey? Jadi dia
Sebenarnya yang ni kita nak kena teliti, nak kena tengok, nak kena renung. Baru kita boleh faham. Nampak tak? Sebenarnya penyelesaian kalau kita tengok sama juga. Maknanya dalam tempoh darah 90 hari tu kita settlekan bab nifas dia, kemudian suci dia daripada haid, kemudian haid dia. Kemudian suci. Cuma penyelesaian dia suci selamanya. Selama mana? Bukan sepanjang hidup dia dianggap suci yang diragui. Selagi mana darah tu keluar. Ya? Selagi mana? Kalau darah dia keluar hari 60, 61, dia 62, 63, 64 sampai hari ke-70, setakat 70 tu lah yang dia kena dia anggap sebagai yang dia kena mandi setiap kali nak solat. Bergantung pada penyelesaian ni lah. Kalau face to face dia boleh bagi soalan lain untuk buat latihan supaya kita dapat faham isu yang dibuat ni. Okey? Dia begitulah cara penyelesaian dia untuk kes ini. Kes apa? Yang dia ingat kadar sahaja tapi lupa waktu. Okey. Jenis yang terakhir. 10-12 dah ya punya. Kita habiskan dia. Mu'tadah tidak mumayyizah, ingat waktu dan lupa kadar. Ya, mu'tadah tidak mumayyizah. Mu'tadah kita dah terang, iaitu yang pernah iaitu perempuan yang pernah mengalami nifas sebelum ini serta dia masih ingat waktunya saja namun tak dia lupa kadarnya. Hak ni dia ingat mula bila, tapi tak ingat pula berapa banyak kadar nifas dia sebelum ini. Okey. Kemudian dia katalah ini bersalin anak kedua. Masa bersalin anak pertama dia dah ingat berapa hari dia nifas. Dia cuma ingat dia selepas bersalin tu keluar darah, dia ingat. Tapi berapa hari tak ingat. Itu maksudnya di sini. Okey. Kemudian dia bersalin dan melihat darah keluar melebihi 60 hari dan darah ini hanya memiliki satu sifat atau dua sifat. Yang ni darah yang memiliki satu sifat atau dua sifat ni nak menerangkan makna tidak mumayyizah atau masyarakat ghair mumayyizah. Namun sifat kuatnya melebihi 60 hari. Contohnya, nifas solehah sebelum ini terus keluar setelah beliau bersalin. Maknanya dia tahu waktu. Dia cakap bila dia main dengan kita sebelum ni berapa hari nifas dah ingat. Lepas tu biasa keluar terus ke lepas bersalin? Ya, dia ingat waktu tu. Okey. Tetapi beliau terlupa kadarnya. Kemudian setelah bersalin kali ini darah datang berterusan melebihi 60 hari dengan satu sifat. Maknanya dia ghair mumayyizah. Jadi macam mana nak selesai masalah dia? Satu lahzah. Nampak tak? Apabila dia tu dia ingat waktu dia kira diberi satu lahzah, iaitu satu detik setelah bersalin adalah nifas secara yakin. Tak dia ingat hari mula dia keluar darah nifas. Masa bersalin anak pertama dulu. Masa nifas yang pertama. Lahzah nifas secara yakin. Setelah, jadi kan dia mari darah lebih daripada 60 hari. Lepas tu darah selebihnya macam mana? Setelah satu lahzah ini ada ihtimal, ada kemungkinan darah berhenti. Ada kemungkinan darah nifas ada. Bila ada kemungkinan tu, ada kemungkinan darah berhenti. Maksudnya ada kemungkinan juga darah nifas masih ada. Maka selama mana ada darah, katalah darah dia berterusan sampai 70 hari. Hendaklah dia mandi untuk setiap solat fardu. Okey? Boleh ya? Ini kalau face to face memang boleh bagi latihan lah. Sebab dengan buat latihan tu lagi kita boleh faham. Jadi rumusan dia okey. Cumanya dalam bab bila kita bincang dalam bab istihadah ini yang perlu kita faham ialah 4 kategori yang pertama tu ya, mubtada'ah mumayyizah, mubtada'ah ghair mumayyizah dan mu'tadah mumayyizah serta mu'tadah ghair mumayyizah yang ingat adat haid dia waktu dan juga kadar. Yang mutahayyirah ni tiga kategori terakhir. Mutahayyirah tu jarang berlaku walaupun ada. Tapi kalau kita dapat hadam ke semua 7 jenis ni baguslah. Baguslah.
tapi cuma kena struggle sikit untuk yang mutahayyirah. Kalau tapi berdasarkan pengalaman saya lah, bila kita merenung, kita tengok, kita baca dan cuba fahamkan, cuba buat rakam ranting perhati, insya-Allah kita boleh faham. Okey. Awal-awal memang pening, tapi baca banyak kali, dengar lagi, ulang lagi dengan kuliah, insya-Allah boleh faham. Jadi untuk malam ni kita berhenti setakat tu sahaja. Insya-Allah kita akan sambung, kita habiskan baki-baki yang ada dalam buku. Bab nifas ni dah bira, cuma belakang-belakang tu Ustaz bincang secara umum hukum akam yang berkaitan dengan persoalan-persoalan yang biasanya ditimbulkan oleh wanita lah. Okey, insya-Allah kita tangguh dulu dengan untuk perbincangan malam ni. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.